kalau air lelaki kurang, nak buat apa? Saya nak jawab soalan ini. Saya akan berikan tips macam mana untuk tambahkan air lelaki. Yang pertama adalah pastikan pemakanan yang sihat. Tidak ada pengambilan gula putih. Yang kedua adalah pastikan you all luangkan masa untuk bersenam. Kalau boleh, paling kurang 3 kali seminggu, at least setengah jam setiap kali. Yang ketiga adalah pastikan you all tidur yang cukup. Paling kurang 4-5 jam dalam sehari, terutamanya pada waktu malam. Dan yang keempat adalah kalau you vaping ataupun merokok, berhentilah kerana ia akan mengurangkan kualiti air lelaki. Keenam adalah kawal stres dengan betul, sebab stres ni dia akan mengurangkan air lelaki. Dan yang terakhir adalah you all boleh dapatkan suplemen ataupun vitamin seperti zinc, L-arginine, CoQ10 dan juga folic acid untuk tambahkan air lelaki. Kalau you all ada apa-apa soalan, cuba komen di bawah.